Hi guys, welcome back to my channel. Hari ni kita pergi Sawi Putra. Actually nak makan, dan kita orang tak tahu nak makan apa. Lepas tu kita cakap kat abah boleh tak nak makan minit kan. Sebelum ni kita orang selalu sebut menate selalu sebut punya, selalu sebut menate minit punya nama. Kita order banyak jugalah. Ni lah kita order. By the way, ini first time kita orang makan wagyu yang betul-betul wagyu, faham tak? So kita order wagyu fried rice sebab tak tahu nak order apa ni. And air peach iced tea. Iki order wagyu I'm so excited. Finally kita ambil yang paling murah sikit lah, wagyu tapi paling murah. Dia ada banyak bahagian, tapi I took the paling murah lah. Paling murah pun so nanti kita akan tunjuk lah the wagyu strip loin medium. Lepas tu dia punya sos dia creamy truffle mushroom. Okay, abah order mushroom soup dengan aglio ke? Kan, aglio. Ya. Kita punya air dah sampai. Peach iced tea. Okay, apa? Ada apa? Look at the presentation. Oh, ada buah. Hello guys. Ayam kot. Nak. Oh my god. Dekat gambar dulu. Awak ada wagyu beef burger wagyu beef burger. Sedapnya. This is the moment. Wagyu fried rice. Ta-da! Sedap. Macam banyak lemak lah. Oh yeah. Dia pun rib eye. Straight loin. Straight loin. Macam nasi goreng kampung. Macam nasi goreng kampung. Dengan daging dia sekali. Ada truffle sauce. Berapa? Dah juga. Kita kena sos apa? Kita kena truffle. Truffle ya. Truffle mushroom kan nama dia. Ya, truffle ya. Ya. Kita letak sekali dengan mashed potato.
juga kena panas kan. Dia terasa juicy dia tu. Okay, so hari ni kita orang makan dekat Manage. So hari ni Asha order hari ni kita orang order nasi. Adik punya Wak Ayu, Ashy punya dia The Ribs Symptom. Nama dia The Ribs Symptom. Masih tak makan rasa. Ya Allah. Sepatutnya kita nak order burger tadi. Nanti terasa tak? Tak weh. Hai guys. Buat sampai outfit je. Okay, sekarang kita just pusing je biasa. Kita pakai ke Batam kan? Kita nak pergi ke mana? Tak tahu lah. Saja jalan-jalan. Sedap tak makan minute tadi? Memang nak pasta. So bila makan tu dia tak fulfill my Craving. Tapi boleh lah. Tapi aku dah tak nak makan dah. Sebab pening. Oh. Pening. Lepas tu baik aku makan baik ambil black Angus. Black Angus. Ya. Tak payahlah ambil Wagyu. Tapi kalau siapa yang memang tak kaya tu, memang kau boleh telan Wagyu tu. Aku boleh makan Wagyu skewer saja. Dia just a skewer, not a stick. Okay guys, so sekarang kita nak cari raket. Kita nak ambil. Jom tengok. Dia tengok Alah, dia kata je raket. Iki mana? Dia tinggalkan aku cakap seseorang. Okey, ini dunia kita. Tiba-tiba. Dunia kita. Alamak, nak macam jaring-jaring dia. Dia kena tempah lah. Nampak tak gaya-gaya nak main tu? Dengan baju macam coach. Pada coachy dah. Coach Niki. Jumpa pukul 5 petang ya. Bawa dulu tangga ke? Okay. Ronaldo. Korang rasa siapa yang menang untuk World Cup kali ni? Ya, tanya apa? Baca ni. Spain. Abang orang Spain. Yamal. What, Mai? Go Yamal. Yamal tu kena main. Sorry, tak tahu. Lagi. Ni ke apa? Ting cuy. Hello. Dua je. Mama. Okay, randomnya nak pergi karaoke. Tak, sekarang ni. Tak apa yang besar sangat. Besar je orang.
tengah tunggu saji. What peach oolong milk tea? Kita dah boleh practice. Dah sama lah. Dia. Benda tu normal kan? Tapi aku nak tengok kau masa aku tengah nak makan macam ni. Dah macam ni lah. Dah nenek gelak dulu. Nak tutup. Macam biasa, beli original glaze, Krispy Kreme. Asyik sama kan? Sekarang ni kita dekat kedai Childhood. Kat sini dia jual semua yang barang-barang lama. Comel kan? Ni, ada main ni. Apa nama? Jutaria. Ni sticks. Lepas tu ni. Oh, ni apa nama ni? Harmonica weh. Ni. Komelnya. Tengok ni semua macam asam-asam yang dulu-dulu. Kita suka gila yang ni. Lepas tu dengan asam yang ni. Ni favourite Atuk. Ni merah-merah. Yang ni pun sedap. Okay. This one is my favourite chocolate. Sampailah sekarang. Dulu dia jual dalam paket kecil-kecil. Ni pun kita suka. Coklat ni White Rabbit, siapa tahu. Ni pun my favourite keropok popcorn dengan toki. Tengok comel gila. Kalau masa korang tak nak beli banyak, beli pack yang kecil. Ni favourite kita juga. Ni plum candy ni sumpah my favourite juga. Jelly bean ni pun sama.